memang tak boleh pakai langsung. Sebab itu dia boleh puji Mustafa Kamal Atatürk, musuh Islam yang paling utama, dan ini guru pada Dr. Mahathir. Sekarang baru dia begahkan. Sebab itu UMNO ni kata Bilau Haru Biru, sebab ketua dia Mahathir, ketua Mahathir Mustafa Kamal Atatürk yang menjahanamkan Islam di dunia Islam. Tahu Mustafa Kamal Atatürk itu siapa? Saya nak minta pemimpin-pemimpin UMNO, ustaz-ustaz ni tolong terang, termasuk kawan saya Kamarudin Makno. Tolong terang siapa Mustafa Kamal Atatürk yang diterima oleh UMNO sebagai pemimpin mereka. Azan pun tak boleh. Masa Mustafa Kamal jadi ketua di Turki, azan tak boleh dalam bahasa Arab. Bayangkan, tak boleh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh, diharamkan. Tudung diharamkan. Sekolah-sekolah Islam diharamkan. Semua pengajian Islam di universiti diharamkan. Itu dia ketua Dr. Mahathir Mohamad. Lebih teruk daripada kerajaan Amerika. Di Amerika sekarang, kita tentang Amerika kerana menyerang Iraq.